Harta yang banyak itu kita pastikan waris-waris kita faham tanggungjawabnya. Sebab bukan semua harta untuk diboloti, bukan semua harta untuk dibelanjakan. Sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kita infakkan. Misalnya, kita kena faham tu. Jadi harta ada tanggungjawab. Kita himpun harta, waris-waris kita kena tuntun, kita kena pimpin. Ini yang kita kena tahu. Harta kita banyak mana sekalipun tuan dan puan yang saya hormati, ada tanggungjawabnya. Dia bukan satu benda yang harus kita tumpukan sepenuh perhatian, sebab nanti seperti yang disebutkan awal tadi oleh Encik Muhammad Hakim tadi, dia dah sebut masalah kalau kita tak aturkan betul-betul. Harta kita kata kita collect, kita himpun, akhirnya dia akan menjadi pusaka. Kalau tak sempat kita nak bahagikan sewaktu hidup, harta-harta yang atas nama kita, tuan-tuan dan perempuan, akan ditinggalkan dan dia jadi pusaka. Yang ini, masalah pusaka ni semua orang tahulah. Macam-macam timbul, siapa warisnya, siapa yang berhaknya. Ini kita kena faham benda ni, sebab berdasarkan pengalaman saya lah. Ini pasal SAR Group ni daripada Johor. Tadi saya tengok pun ramai peserta juga daripada Johor. Saya ada buat satu kes di negeri Johor. Satu kes pusaka di negeri Johor. Seorang bujang, dia meninggal dunia. Dia ada banyak harta lah, kereta, motosikal, dia kerja di Singapura, mati kemalangan. Dia ada perlindungan takaful yang dia ada ambil beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia. Dan bila kita kira semua sekali hartanya dan duit daripada takaful tu akan dapat sebanyak 600,000. Banyak. Tapi dia bujang, mak dah tak ada, jadi pasangannya pun tak ada, adik-beradik ada 7 orang. Jadi kat situ biasanya orang ingatkan adik-beradiknya dapatlah. Tapi sebab ayahnya masih ada, ayahnya umur 70 tahun, ayahnya lah dapat semua. Malangnya dalam kes tersebut, tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati, arwah ni dia tak buat penamaan, dia tak buat hibah, dia tak aturkan betul-betul. Jadi dia punya takaful tu yang dia jadi peserta tu, dia tak ada buat penamaan, dia tak ada pusakanya. Maka bapaknya lah dapat semua. Masa berhimpun adik-beradik ramai tu, jadi saya beritahu bapaknya lah ambil semua. Sebabnya bapaknya waris yang tunggal. Jadi saya walaupun bapaknya yang berhak, saya nak cadangkan supaya abangnya lah, pasal yang meninggal ni bungsu, abangnya yang duduk di Johor tu, dia pun kerja pun bagus kat Johor, semua faham undang-undang dan sebagainya. Saya nak nantilah abangnya aturkan supaya abangnya yang jadi pentadbir nak uruskan harta pusaka. Sebab harta pusaka ni walaupun kita dah tahu banyak, 600,000 tadi, 600,000 tadi tu banyak, tapi bukan boleh terus bahagi kan, nak kena ditakbirkan dulu, nak kena uruskan lah, nak kena pergi ambil surat kuasa dan sebagainya, sebab tak ada penamaan. Jadi bila bapaknya dengar bahawa dia seorang sahaja yang berhak, dia kata dia pun nak jadi pentadbir juga. Jadi saya kata terpulanglah, macam mana kan, tak ada masalah. Tapi saya kata jauh pakcik ni, pakcik dari Mersing nak datang ke Johor. Johor Baru lah, orang Johor panggil Johor Baru, Johor kan. Mersing nak datang ke Johor tu payah. Dia dengan tegas mengatakan bahawa saya walaupun umur 75 tahun, saya masih lagi sihat, saya boleh memandu 3 jam daripada Mersing datang ke Johor, tak ada masalah. Semua saya boleh buat, kata. Saya kata pakcik, anak-anak boleh tolong bantu. Kalau dapat pun atas nama anak, nanti duit tu pakcik yang punya. Tak apa, saya buat semua sekali. Pelbagai cabaran harus saya lalui untuk mengendalikan kes tersebut lah. Sebab apa? Sebab masa nak bicara kes, dah filekan dokumen apa semua, nak bicara, hari bicara ditetapkan, pakcik ni dah tak ada. Pakcik ni gimana? Pakcik ni pergi haji. Masa tu haji yang last minute dapat dia pergi haji. Jadi tak boleh datang ke mahkamah.
Saya bawa anaknya nak confirmkan, nak beritahu mahkamah bahawa bapaknya tak ada. Jadi saya kata kalau boleh ganti lah. Baik, mahkamah kata tak ada, tangguh sampai dia balik. Jadi 45 hari kemudian baru terpaksa kita nak aturkan semula pergi ke mahkamah dan sebagainya. Jadi prosesnya tuan-tuan dan puan-puan nak uruskan pusaka. Itu kita kena tahu tu proses nak uruskan pusaka ni macam-macam lah. Macam-macam prosesnya. Jadi saya alhamdulillah akhirnya dapatlah selesaikan harta pusakanya. Jadi saya pergi ke mahkamah sebab si mati ni tak ada wasiat. Kita pergi mahkamah dapatkan surat kuasa, dan nanti daripada surat kuasa tu pak cik ni bolehlah pergi tuntut semua sekali, termasuk ada wang tunai di Singapura dan sebagainya. Jadi bagi macam mana bagi ikut farahnya. Tapi kalau mereka muafakat lagi baguslah, sebab saya beritahu pak cik ni hutang ada banyak ni, arwah ni ada banyak hutang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, proses menguruskan pusaka yang saya nak kongsikan hari ni, prosesnya susah. Jadi kalau susah, hukumnya senang, prosesnya tu orang tua ni kan tiba-tiba telefon saya daripada Singapura dan sebagainya, begitu begini. Prosesnya tu. Jadi kena ambil iktibar. Dan satu lagi hal tentang harta pusaka, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawa bila si mati ini meninggalkan hutang kena selesaikan dulu. Tadi ada satu slide yang awal saya tak sebut sebab Encik Hakim dah sebutkan, hutang kena selesaikan dulu. Jadi soalannya, kalau meninggal dunia, siapa nak bayar hutang? Ini yang kita harus kira. Waris-waris mesti dahulukan bayar hutang, ambil daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau tak ada, macam mana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sebab itu kita kena merancang. Jadi puluh tahun dah saya syarahkan benda ni. Saya kata saya minta tuan-tuan dan puan-puan aturkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh. Ini silap saya ni huruf H duduk bawah pula. Maksudnya slide ni ada silap saya sendiri bila dia tunjuk saya sepatutnya ni tulis sedekah, sini tulis amanah. Apa yang saya maksudkan di sini, orang boleh merancang. Saya ialah berdasarkan pengalaman saya jumpa orang hari-hari. Tadi pagi pun jumpa orang cerita pasal macam ni. Harta dia, EPF dia, tadi saya nampak ada soalan EPF, nanti kita akan jawab di hujung perancangan nanti insyaAllah. Tapi yang paling mustahak sekali, berdasarkan pengalaman saya, lebih dari 36 tahun lah maksudnya, sebab saya buat hal harta pusaka ni sejak tahun 1985 tuan-tuan dan puan-puan. Masa saya jadi pelajar undang-undang, saya dah belajar tentang harta pusaka ni. Jadi pengalaman daripada yang saya kutip sehinggalah ke hari ni, Ima apa sahaja kita punya perancangan pewarisan, kita kata kita nak buat hibah, wakaf, bagai, kita kena ambil takaful. Ni betul-betul story pagi tadi pukul 10:30 pagi tadi saya pergi rumah satu anak Guam. Ini datuk ni. Ini seorang datuk, dia dah buat perancangan lah, dia dah buat hibah dah bagai dah aturkan, wasiat pun ada. Dia sangkakan bahawa dia akan meninggal dunia dahulu. Jadi harta-harta dia dah bagikan kepada isteri dia dan kepada anak dia. Allah Ta'ala takdirkan isterinya meninggal dunia dahulu. Sekarang apa yang diberi kepada isteri tu nak turunlah kepada anak-anak. Dia satu proses yang sungguh menyulitkan lah. Boleh buat, tak ada masalah, dah selesai dah pun. Jadi salah seorang daripada anak dia tadi yang sulung tanya pula tentang bagaimana tentang harta dia pula. Jadi saya terangkanlah duit EPF dia, duit ASB dia. Bila saya terangkan dia faham. Namun saya tanya, puan ada takaful ke tidak? Dia kata ada. Alhamdulillah, saya kata ada takaful. Tapi dia tanyalah ejen dia kata banyak soalan yang ditanya ejen dia tak dapat nak jawab. Jadi kebetulan kerana saya datang tu dia tanya. Jadi saya kata ini memang kegemaran saya cerita bahawa apa juga perancangan yang tuan-tuan ada sediakan, tuan-tuan kena ada takaful. Jadi di sini kita nanti akan kongsikan menurut undang-undang kita boleh buat apa semua, kita punya perancangan, tapi kita ambil takaful. Bila kita ambil takaful, kita kena buat hibah takaful. Selain daripada hibah takaful, kita boleh juga sebenarnya
buat amanah takaful. Nanti saya akan sentuh juga hal itu. Jangan jadi seperti kes di Johor Bahru yang saya sebutkan tu kan, yang sebutkan tadi, tentang dia ada perlindungan takaful 600,000 tapi dia tak ada buat penamaan, dia tak ada buat hibah. Jadi menyusahkan, menyulitkan melalui proses dan bagai kosnya banyak. Tapi kalau dia buat hibah takaful, hari tu tak payah babitkan saya. Ejen takaful mungkin boleh bantu terus buatkan claim, dan segala duit 600,000 daripada takaful tu perlu jugalah, perlu biasaan juga, duit tu boleh terus bagi kepada ayahnya. Namun kerana tak ada buat, kena lalui proses. Baik undang-undang dah benarkan boleh buat. Kalau ambil takaful ikut undang-undang jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam ni, dia dah sebut macam ni: pembayaran manfaat takaful di bawah sijil takaful keluarga dan sijil takaful kemalangan diri. Jadi bila kita jadi peserta takaful, kita membayar caruman tu, kita ada sijil, kita tak panggil polisi. Jadi sebagai peserta, kita boleh aturkan bagaimana nanti manfaat yang akan dapat daripada sijil takaful tu untuk dibahagikan. Kita boleh buat pilihan. Kes yang saya buat kat Johor tu, dia tak buat lah, dia tak ada buat apa-apa, tapi dia boleh buat sebenarnya, dia boleh lantik wasi atau dia boleh lantik beneficiary. Beneficiary itulah yang disebutkan sebagai hibah bersyarat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia kena buat benda ni. Borangnya semua ada. Pro PSN takaful ni dah memang ada dia punya SOP-nya, lengkap dia punya borang-borangnya. Boleh, sebab saya pun buat, untuk makluman tuan, saya pun buat benda ni, dan buat penamaan juga, buat hibah bersyarat ni, hibah takaful saya kata. Jadi kalau kita buat benda tu dalam undang-undang dengan jelas menunjukkan, tuan-tuan nampak sini jadual 10 tu di perenggan 3 sub perenggan 2 dia sebut sesuatu penamaan oleh peserta takaful, dia bagikan sebagai beneficiary di bawah hibah bersyarat, hendaklah walau apa-apa pun undang-undang bertulis, dia tidak menjadi sebahagian daripada pusaka peserta takaful itu. Saya ada takaful, pelindungannya 350,000, saya hibahkan kepada 3 orang anak saya misalnya, begitu. Jadi tak jadi pusaka. Jadi isteri saya pun tak dapat. Begitulah sebaliknya, kalau saya namakan isteri saya sahaja, maka anak-anak tak dapat. Sebab dia bukan pusaka, dan dia tidak tertakluk pada hutang-hutang. Kalau saya ada orang masih nak tuntut hutang dan sebagainya, yang ini saya hibahkan pada isteri saya mutlak untuknya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini perlindungan yang tuan-tuan kena ambil kira. Tuan-tuan bila ambil takaful, faham bahawa ejen-ejen takaful ni nak bantu kita. Jadi kena buat. Kalau tak buat, ni jadi tanpa penamaan, maka dia akan jadi pusaka. Dan seperti yang saya dah sebutkan di awal tadi, pusaka tu perlukan probate atau LA, prosesnya payah panjang. Jadi saya nak simpulkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ejen-ejen takaful, pejuang-pejuang takaful terangkan pada tuan-tuan, itu adalah memang ditetapkan, disebutkan dalam undang-undang, tak ada masalah. Malahan kalau kita buat penamaan ini kepada anak-anak yang tidak kompeten, tadi ada disebutkan oleh tuan hakim kita, dia hakim, saya kena ikut cakap dia, saya peguam sahaja kan. Jadi tuan-tuan, undang-undang ada dah sebut, kalau mak dan ayah tak ada pun bayar kepada penjaga yang sahnya. Tapi bila kita bayar kepada penjaga yang sahnya, kita tak bayar semua. Undang-undang kata lebihnya diletakkan di bawah penjagaan amanah raya, pemegang amanah raya. Jadi duit itu selamat, dia tak akan jadi pusaka. Bapa-bapa saudara, mak-mak saudara tak boleh nak tuntut. Sebab itu adalah duit yang telah menjadi milik mutlak anak-anak yang tidak kompeten, yang bawah umur. Malahan kalau dia lebih daripada 18 tapi mental dia ada masalah, tidak boleh menguruskan hartanya sendiri, maka jadi tidaklah berlaku macam kes seperti yang kita dengar pernah, kes yang di Lebuh Raya Duke tu kan, anak-anak kecil tinggal mak saudara dan bapa saudara berebut untuk jadi
penjaga dan sebagainya. Sebab penjaga, mesti penjaga yang sah ditentukan oleh mahkamah, maka kru BSN Takaful akan bayar kepada penjaga tu setakat yang diperlukan saja. Selebihnya masuk ke pemegang amanah, nanti diuruskan, diaturkan, penjaga tu boleh minta. Jadi duit tu selamat. Nah, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, undang-undang tetapkan. Undang-undang ni dengan jelas. Di akhir penghujung pada jadual 10 ni, perenggan 13, jadual sat perenggan 2 sebut dia berkuat kuasa. Sebab tu saya tulis ini kebal. Tak ada dakwa-dakwi lah, senang maksudnya. Jadi selamat, ada undang-undangnya, tuan-tuan boleh mengambil kira. Jadi saya bagikan gambar rajah yang memudahkan ini. Bila buat hibah takaful berdasarkan undang-undang, kita ambil takaful, kita buat hibah, maka dia bukan pusaka, tak perlulah nak bagikan faraid. Jadi ini yang kita nak selesaikan. Saya tengok daripada soalan terdahulu tadi, sebelum saya bermula, saya nak tegaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, masalah-masalah yang telah lalu menjadi peringatan pada kita. Kita kena buat perancangan untuk diri kita sendiri. Jadi saya bercakap kepada tuan-tuan dan puan-puan ni secara terus, tulus, tuan-tuan kena fikirkan tentang masa hadapan keluarga yang tersayang. Siapa yang kita sayang, kita aturkan. Masalah yang telah berlaku terdahulu, itu kemudian. Bagi orang yang berniaga macam mana? Bagi orang yang berniaga, dia ingin teruskan perniagaannya. Dia ingin supaya perniagaannya disambung. Jadi dia pun kena ambil takaful, dan dia boleh buat satu lagi yang dibenarkan oleh undang-undang, dia buat amanah takaful. Jadi saya cadangkan seperti yang Tuan Hakim tadi ada tunjukkan gambar rajah, orang yang berniaga ni dia kesinambungan perniagaannya. Jadi orang berniaga ada modal, dia juga ada supplier, dia juga ada liability, dia juga ada waris-waris yang ditinggalkan nanti. Perniagaannya hendaklah disinambungkan. Jadi kesinambungan perniagaan boleh kita aturkan sebab kita nak sediakan modal untuk waris-waris take over. Jadi pewarisan perniagaan juga penting. Jadi dia buat peramanahan. Boleh, tak ada masalah. Undang-undang pun benarkan. Contoh yang paling mudah, tuan-tuan boleh tengok tentang peramanahan. Orang kaya buat peramanahan, boleh tengok cerita Tiga Abdul. Ismail Ulam Raja aturkan supaya ada lawyer dia nama Sulaiman Akhlaqan sebagai pemegang amanah. Jadi harta-harta semua selamat. Kalau tidak habis dirampas, diperdayakan oleh Sidik Sigaraga. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan ambil iktibar tu. Bagi orang berniaga, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, yang hadir dalam persidangan kita pada hari ini, 500 lebih orang, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawa kalau tuan-tuan sekarang ni berniaga sendiri, satu orang, sole proprietor, berniaga sendiri, tuan-tuan kena ambil peluang, ambil kesempatan daripada Akta Companies Act yang baru, Akta Syarikat yang baru 2016, untuk tuan-tuan daftarkan sebagai syarikat sedia berhad. Boleh. Dulu satu orang berniaga, dia pakai sole proprietor, dia di bawah pendaftaran sahaja. Tapi kini ada undang-undang yang baru, ambil kesempatan daripada tu, ambil takaful. Kemudian takaful tu manfaatnya jangan hibahlah, pasal berniaganya dengan anak-anak kita nanti nak teruskan, jadi dicadangkan. Saya suka untuk mencadangkan kepada tuan-tuan, ambillah peramanahan. Serahkan dulu segala hak pada sijil takaful itu kepada pemegang amanah yang kita lantik. Jadi kita buat serah hak mutlak, kemudian kita masuklah surat ikatan amanah, di situ kita aturkan dengan pemegang amanah supaya bila dia dapat duit tu, setelah kita tiada, duit manfaat takaful itu digunakanlah untuk diaturkan. Kalau kita masih lagi ada orang tua untuk yang kita jaga, kita nak buat amal kebajikan, kita nak jaga anak-anak yang istimewa, kita nak aturkan supaya hutang kita selamat, pemegang amanah akan aturkan. Jadi banyak mana kita nak bagi pada keluarga kita, bila kita nak bagi, pemegang amanah akan buat. Ramai syarikat peramanahan di luar sana yang menyediakan perkhidmatan ini. Boleh ambil kesempatan untuk mengaturkannya. Jadi gambar rajah yang serupa juga saya tunjukkan di sini. Bila orang buat amanah takaful, dia ambil takaful, dia buat peramanahan. Kita sebut tu sebagai amanah takaful lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil takaful trust. Banyak orang dah buat di luar sana, seperti juga insurance trust. Maka tiadalah kaitan dengan pusaka.
Bukanlah ia menjadi pusaka manfaat tu, dia menjadi harta amanah. Pemegang amanah akan laksanakan tanpa perlu mengikut hukum faraid, dia ikut apa yang kita tetapkan. Jadi dalam masa yang mudah ini, saya bagikanlah sedikit kesimpulan daripada apa yang saya sebutkan. Nanti insya-Allah seperti yang saya janjikan, kita akan jawablah soalan-soalan yang mana terdaik. Jadi apa yang kita perlu tahu? Kelebihan pewarisan bertakaful. Kita macam-macam plan apa semua, seperti yang saya tanya pagi tadi pukul 11.30, macam-macam dia nak plan, duit EPF ni banyak, duit investment dia banyak, kena ada takaful. Dan bila tak ada takaful, buatlah hibah, buatlah peramanahan. Jadi saya ni tunjukkan kat sini, bila kita buat perancangan yang sempurna, ada takaful, kita boleh tentukan siapa yang akan dapat, beneficiary kita siapa. Bukan semata-mata kita nak bagi kepada anak-anak, mungkin kita nak bagi pada orang yang tersayang, yang kita kawan baik dan sebagainya. Boleh, dan kita boleh tentukan bahagiannya. Kalau kita lantik pemegang amanah, kita lantik terdahulu. Semasa kita masih hidup, kita dah lantik. Jadi tak adalah urusan pusaka. Dengan kita buat perancangan bertakaful ini, tuan-tuan dan puan-puan, harta-harta lain. Sebab ini kita ceritakan tentang takaful saja, manfaat takaful. Harta tunai, tapi kita juga ada harta yang kita tinggalkan lain, rumahnya, motosikalnya, keretanya, duit dalam bank dan lain-lain. Kita cepatkanlah. Sebab apa? Sebab manfaat takaful ini boleh digunakan untuk menyelesaikan kos pentadbiran dan juga pembahagian pusaka yang kita tinggalkan, lain-lain pusakanya. Tadi semalam saya masuk Zoom juga, satu orang nenek ni umur dia 85 tahun. Dia ada 9 bidang tanah. Semua atas nama dia. Bila suami dia meninggal dunia dulu, susah nak aturkan apa semua tentang pusaka apa dan sebagainya, tapi dia sendiri ada 9 tanah. Jadi cucu dia tanya, anak dia tanya, anak tunggal seorang, ada 2 orang anak angkat. Jadi macam mana nak aturkan? Jadi saya tanya direct soalan. Jadi jangan tunggu sampai nenek dah tak ada. Buatlah sekarang, aturkan, bahagi-bahagikan. Jual harta-harta yang ada tu, jual. Cari orang nak beli, jual. Jadi kalau ada duit, kuranglah pertikaian antara waris-waris. Jadi begitu jugalah kalau ada manfaat takaful yang boleh digunakan untuk menyelesaikan, maka waris-waris bersabarlah sebab duitnya dah ada. Harta-harta yang lain nanti boleh kita selesaikan. Dengan kita ada takaful ni, kita ada harta tanah, kita ada perniagaan, orang yang berniaga, sinambung saya tulis. Harta tanah tu bersambung lah, tak ada masalah, perniagaan pun akan diteruskan. Jadi kesinambungan harta kita insya-Allah akan terpelihara, sebab kita ada modal, kita ada urusannya yang sempurna. Dan kita nak bagikan amal jariah yang berterusan. Masa hidup kita banyak bagi sumbangan. Masa hidup kita ni, kita bantu sana sini. Masa kita dah tak ada nanti, dengan duit manfaat yang kita tinggalkan, kita boleh tentukan berapa bahagian untuk diteruskan, untuk dilaksanakan amal jariah kita. Jadi tak ganggulah hak anak-anak. Kita dah sebutkanlah ini. Daripada 600,000, misalnya kata kita 10%, 60,000, buatlah kebajikan. Maksudnya, kebajikan tu akan berlangsung walaupun masa kita dah tak ada. Perancangan ini sangat-sangat perlu tuan-tuan dan puan-puan ketahui. Jadi hari ini, malam ini kita aturkan supaya tuan-tuan nampak bahawa apa juga rancangan tuan-tuan nak adakan, nak sediakan nanti, jangan lupa sediakan juga takaful. Jadi itu sebablah ejen takaful bawa tuan-tuan dan perempuan hadir pada malam ini supaya kita dapat penerangan. Jangan kita anggap takaful ini membebankan. Tuan-tuan dan perempuan mungkin seronoklah sekarang ni kita dah bertukar fasa kan. Fasa 2, fasa 3, fasa 4 dalam pemulihan negara ni. Jadi kebanyakannya hari ni 1 hari bulan, tadi pagi saya dah terkena dah. 1 hari bulan fasa 3 di Kuala Lumpur, Selangor ni, kereta dah penuh dah terjalan raya. Jadi orang semua dah rasa macam selamat lah. Tapi kita rasa selamat sebab apa? Kita ambil vaksin kan? Kita dah ambil vaksin. Siapa orang belum ambil vaksin, saya tak tahulah, dia rasa kita tak selamat. Makan pun nak dine in kat restoran pun belum tentu dapat. Tapi kita ambil vaksin. Kenapa kita ambil vaksin tu lagi? Sebab kita nakkan perlindungan.
Jadi nyawa kita, kita nak lindung. Harta kita nak lindung. Macam mana cara? Kalau kita faham bahawa kita juga boleh sediakan